Assalamualaikum korang semua. Hari ni saya nak ajarkan dekat korang macam mana kita nak buat daging sambat. Resepi ni sesuai sangat-sangat untuk student yang tak tahu nak masak apa time dekat rumah. Resepi ni sangat-sangat simple. So jom kita mulakan So first kali korang boleh masukkan 100 ml minyak panas. Lepas tu kita akan masukkan 4 sekawan. Kepada orang yang tak tahu 4 sekawan tu, bunga cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dengan buah pelaga korang masukkan sekali. Lepas tu korang dah boleh ambilkan daun pandan. Lepas tu korang koyak-koyak sikit, korang masukkan. Lepas tu korang boleh masukkan daun kari. Daun kari ni tak banyak pun tak apa, korang ambil segenggam pun dah cukup. Selepas tu korang boleh ambil 2 biji bawang besar dengan 2 batang serai. Lepas tu korang blendkan sekali. Lepas tu korang masukkan je dalam ni. Selepas 4-5 minit korang dah boleh masukkan paste cili dalam 5 sudu makan. Bukan itu saja, lepas korang masuk, korang kena tunggu sampai minyak dia pecah dulu, barulah korang boleh masukkan bahan seterusnya. Kalau dah start meletup-meletup macam ni, dekat part ni korang dah boleh masukkan paste halia dan bawang. Mesti ada juga orang yang tak tahu paste halia dan bawang itu apa kan? Paste halia dan bawang ni korang ambil halia dengan bawang sebiji, lepas tu korang blend sekali. So dekat part ni pula korang dah boleh masukkan 100 ml air. Kita orang tak pakai sukatan sangat, so korang agak-agak je lah Okey, part ni penting sikit. Korang boleh ambil je daging dalam beberapa banyak yang korang nak. Lepas tu korang boleh rebus dulu. Selepas rebus, korang dah boleh potong kecil-kecil macam ni. Sebab kita nak makan kecil-kecil, bukan kita nak makan besar-besar. Lepas korang dah potong kecil-kecil, korang dah boleh masukkan dalam resepi korang. Okey, dekat part ni pula korang masukkan asam jawa dalam 1 sudu makan. Ada 2 je bahan lagi korang kena masukkan. First, korang kena masukkan bawang holland. Bawang holland ni sebiji sahaja, korang potong-potong kecil-kecil macam ni. Lepas tu korang boleh masukkan. Last kali korang boleh masukkan tomato. Korang potong je kecil-kecil macam ni. Lepas tu korang dah boleh masukkan tomato korang sekali. Last kali korang boleh masukkan 1 sudu garam. Jangan terkejut kenapa banyak sangat. Tak banyak pun. Korang masuk je 1 sudu garam. Jangan pakai 1 sudu makan Pakai je sudu yang sederhana punya saiz. Last but not least, korang dah boleh masukkan gula merah. Gula merah ni korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Korang boleh pergi dekat TikTok shop kita orang. Lepas tu korang boleh beli Dan dah siap. So inilah resepi kita sambal daging. Sambal daging ni kalau korang makan dengan sambal halia, memang korang akan dapat taste yang masam-masam, manis-manis, pedas-pedas. Pedas je jangan risau, pedas je dalam 10 ke 15% sahaja. Dan minta maaf juga sebab kalau video kali ni saya buat terlalu cepat, sebab saya nak cepatkan masa. Video sebelum ni saya buat voice over panjang sangat, so video kali ni saya cuba nak pendekkan duration video dia. Dan terima kasih juga kepada korang yang dah beli sambal halia kita, sebab sambal halia kita batch keempat dah sold out dalam masa 8 minit 38 saat secara live. Tetapi sayangnya ada juga orang yang tak dapat beli disebabkan masuk live kita lambat sangat. Tapi tak apa, sebab minggu depan hari Rabu kita akan restock 700 botol secara live. So yang mana nak beli tu, make sure korang join live kita Selamat mencuba. Terima kasih. Bye bye.